Apa ni? Kita kembali balik kepada bau iris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni aku beli daripada Malaya Perfumery. Nama dia Iris. Sekejap. Ya, aku dah cek balik. Nama dia Iris Padida. Kotak dia memang simple gila. Macam ni. Kotak pizza. Bismillahirrahmanirrahim. What is this? Apa ni? Tapi kotak dalamnya lawa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Ini kotak waktu raya ke? Salam Anniversary, maaf Zahir dah batin. Okey, tak apa, saya maafkan. Tiba. Kotak lama pun tak apalah. Yang penting kita jimat. Ya, inilah dia. Iris Padida daripada Malaya Perfumery. Dan ramai yang suggestkan aku untuk cuba Malaya Perfumery punya Iris Padida ni sebab bau iris dia dominan. Okay, fine. Kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masa check tu. Okay, nice. No leaking. Persiapkan hidung anda. Oi. Ada satu bau dekat Iris Padida ni yang aku tak suka. Dia punya bau warm spicy, a bit macam bau woody and macam bau aku senang kata macam bau usus-usus orang tua ke lah. Aku rasa ni bau nutmeg. Aku kepala tahu je. Sebab bau nutmeg ni biasa ni dia punya bau dia mesti bau macam bau orang tua dan dia ada macam bau yang memang aku tak suka. Bau warm spicy yang aku tak suka. Nak kata bau iris dia ni, bau iris dia sikit auto opening. Okey, lepas dalam seminit macam tu, barulah bau iris dia naik. Tapi opening dia ni, aku tak suka bau yang something like bau orang tua yang aku cakap tu. Dia bukan bau orang tua tau. Dia macam bau kau duduk dekat kampung dan kau duduk dengan nenek dengan atuk kau. Tapi tak, aku tak je nak korang ajar ke apa. Tapi dia macam dia bau-bau something like that. Faham tak? Kalau korang pernah duduk kampung. Sebab tu mengingatkan aku kepada bau kampungan dan kita tinggal dengan kedua-dua nenek dengan atuk kita macam tu. Tak apalah, aku cuba kat kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat kulit aku, dia punya bau-bau orang tua yang ke kampung-kampungan tu, dia taklah dominan sangat. Dia balance antara bau iris dia dan bau ke kampung-kampungan warm spicy tu. Aku tak tahulah bau apa benda ni. Tapi iris dia ni kan, dia tak manis, tak berbedak dan iris dia macam iris yang biasa. Yang standard normal yang tak ada manis, tak ada powdery, tak ada usus-usus macam tu. Ini aku boleh bagi dalam 50/10. Okey dah. Itu je lah. Tak apalah. Lagipun light up dia yang lain okey lah. Yang Iris Padida ni aku tak apa berminat sangat.